iaitu berkenaan kenapa saya memilih Islam ataupun why I choose Islam. Tuan-tuan sekalian, malam ini perbincangan kita niatnya tidak lain tidak bukan hanyalah sekadar untuk melihat the beauty of Islam. Tidak ada langsung terus niat di dalam hati kita malam ini untuk memandang rendah atau memperlekeh mana-mana kepercayaan rakan-rakan kita di luar sana. Perbincangan semata-mata untuk melihat bahawa agama yang sedang kita peluk dan kita kasihi ini, dia ada keindahan dia sendiri. Sebab itu sebagai Muslim, tidak kira kita ini majoriti, minoriti atau betapa pun jumlah kita, Nabi mengajarkan seorang Muslim mesti ada satu sifat, ihtiram al-hurriyatul aqidah wa hurriyatul ibadah mahma tabayatul adyan. Orang Islam dia mesti menghormati akidah dan juga corak ibadah penganut agama lain, tak kira apa pun agama mereka itu. Itu sifat kita orang Islam. Maknanya kita menghormati kepercayaan orang lain. Sebab itu saya ulang sekali lagi, malam ini perbincangan kita sekadar untuk melihat the beauty of Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini jumlah manusia yang revert ataupun convert kepada Islam mengalami jumlah yang sangat meningkat. Dalam satu kajian yang saya ingin kongsi pada malam ini, kajian yang dilakukan oleh Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life yang berpusat di Washington DC, diterbitkan kajian ini tahun 2011. Kajian itu bertajuk The Future of the Global Muslim Population. Kajian itu menunjukkan bahawa penduduk Islam mereka kali akhir buat semakan atau bancian pada tahun 2010. Dan memang standard bancian seluruh dunia dilakukan pada tahun 2010. Umat Islam pada tahun 2010 jumlahnya adalah 1,919,314,000 ataupun mewakili 23.4% daripada keseluruhan total populasi penduduk dunia. Pecahannya begini, di Asia Pasifik termasuklah kita sampai ke Australia sana, jumlahnya ada 1,05,507,000 orang, kurang lebih 62.1%. Di Timur Tengah dan di Afrika Utara, negara-negara Arab, ada 321,869,000 orang Islam ataupun kira-kira 19.9%. Di sebelah Afrika Sub-Sahara ada 242,544,000 ataupun 15%. Di Eropah ada 44,138,000 Muslim, 2.7%. Dan di Amerika Syarikat ada 5,256,000 orang Islam, 0.3%. Baik, ini tahun 2010. Menurut unjuran kajian ini, tahun 2030 umat Islam dijangka meningkat seramai 2,190,154,000 orang. Mereka buat kajian secara detail, di Asia Pasifik akan bertambah kepada 1,295,625 orang, kira-kira 59.2%. Di Timur Tengah dan Afrika akan bertambah menjadi 439,453,000. Kemudian di Afrika Sub-Sahara 385 juta, di Eropah meningkat 58 juta dan di Amerika Syarikat akan meningkat kepada 10,927,000 orang. Begitu juga saya ada terbaca satu kajian daripada agensi pendidikan pusat di Amerika Syarikat yang kita kenal dengan CIA. CIA mencatatkan jumlah penduduk Islam telah mengalami jumlah peningkatan yang drastis. Pada tahun 2005 mereka buat kajian ada 1.6 bilion umat Islam dan sampai tahun 2007 sudah ada 1.84 bilion Muslim. Jadi dibuatlah perbincangan, kenapa Islam ini begitu cepat kan
Ramai sekali orang yang convert kepada Islam. Hasil daripada kajian mereka ada dua sebab paling utama. Pertama sekali kerana peningkatan pantas umat Islam itu sendiri. Dalam satu kajian, orang Islam di Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia dan di Malaysia, tiap tahun mereka melahirkan 3.500.000 manusia. Beranak je kerja, tuan-tuan. Tiap tahun 3 juta dia beranak. 5 negara ni. Memang tak ada kontrol punya lah. Ini negara semua tak ada kontrol. Ini asal boleh je, boleh lah, tak ada masalah. Dia tak ada nak fikir-fikir punya. Di tempat saya ada satu wak itu. Anaknya saja tiap-tiap tahun beranak. Dia anak ada 9. Dia punya anak bongsu dengan dia punya cucu sama umur. Saya tanya, wak anak 9, alhamdulillah. Oh, itu pun sambil-sambilan. Bukannya planning sangat, sambil-sambil itu. Boleh 9. Memang kuat betul, produktif. Orang-orang di Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia dan juga Malaysia. Tiap-tiap tahun melahirkan 3.500.000 manusia. Tiap-tiap tahun. Itu satu menurut kajian mereka. Yang kedua, yang menyebabkan Islam itu cepat berkembang kerana peningkatan pantas jumlah orang yang non-Muslim memeluk Islam. Itu juga satu jumlah yang sangat ketara. Ada satu kajian di University of Chicago di Amerika Syarikat. Setiap hari orang Amerika yang masuk Islam, setiap hari 300 ke 400 orang sehari. Tiap hari 3 hingga 400 orang. Dan kajian daripada universiti tersebut mengatakan Islam adalah agama kedua terbesar di negara-negara barat, termasuklah di Amerika Syarikat, dengan lebih daripada 10 juta umat Islam, dan kurang-kurangnya 30% daripada mereka adalah yang baru peluk Islam. Dan yang menariknya juga 70% daripada mereka adalah wanita. Apa tuan-tuan boleh analisis daripada statistik ini? Pentingnya kita ini kahwin dengan orang yang baru peluk Islam. Sebab mereka nak kahwin dengan kita, dia kena tukar agama. Jadi sebab itu, ya, walaupun poligami itu sensitif, tapi salah satu daripada penyebaran dakwah itu sendiri. Ini kita tak bincangkan sangat. Bahkan dalam konteks kita di Singapura ini, saya kira bukanlah satu benda yang terlalu confidential untuk kita bahaskan. Di Singapura, kajian yang saya baca daripada Universitas Islam Asy-Syafi'iyah yang terletak di Pondok Gede di Jatim, Indonesia. Dia buat kajian tentang Islam di Singapura, khusus kajian terhadap Persatuan The Muslim Convert Association of Singapore, atau lebih dikenali sebagai Darul Arqam Singapura. Jiran hotel saya, dekat dari jalan, sebelah-sebelah Onan Road, hari-hari saya tengok. Kajian mereka mengatakan tahun 2011 saja di Singapura ada 622 orang convert. Tiap-tiap tahun jumlahnya tidaklah terlalu kurang dan ada masanya berlebihan. Baik tuan-tuan sekalian, cukup dengan statistik, nanti kita macam bentang bajet pula nanti. Apa yang saya nak bawakan ialah soalnya mengapa ramai orang peluk Islam. Itu soalnya. Apa sebab orang ramai peluk Islam? What is the because? Why? What is the because? Ni kampung punya English lah. What is the because? Why? Jawapannya satu sahaja, iaitu Islam is a very simple and easy religion. Simplicity, bukan bedak simplicity itu yang Siti Nurhaliza buat tu, bukan. Islam ni agama yang paling simple, menyebabkan orang sangat mudah untuk memeluk Islam. Sebab itu kalau persoalan tajuk kita malam ini, kenapa saya pilih Islam? Jawapannya kerana ajaran Islam sangat simple, tidak complicated, mudah dipahami dan mudah diamalkan. Dalam Al-Quran sendiri memang benar, Allah Ta'ala jelas menyatakan doktrin Islam ini adalah doktrin yang paling simple dan tidak menyusahkan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 78,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan aku tidak jadikan pada ajaran Islam ini sesuatu yang menyusahkan kamu. Allah sudah beri jaminan. Islam adalah agama yang paling mudah sekali. Dan malam ini saya akan buktikan Islam agama paling mudah. Paling mudah. Sangat mudah. Dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, hadis ini tuan-tuan boleh rujuk dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Iman, hadis ke-39, ada satu bab namanya Ad-Dinu Yusrun, agama yang mudah. Tajuknya pun agama yang mudah. Nabi klaim atau mengatakan, Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa walabahu. Siapa-siapa yang mempersulitkan agama, maka orang itu akan dikalahkan. Nanti saya akan terangkan apa maksud orang Islam yang mempersulitkan Islam, dia akan kalah dengan hidup dia. Fataddadu wa qaribu wabsharu wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minad daljah. Maka wahai umat Islam, kerjakanlah Islam semestinya, atau dekatilah semestinya, dan bergembiralah dengan pahala yang Allah berikan kepada kamu, dan mohonlah pertolongan dengannya di waktu pagi, petang, dan sebahagian daripada waktu malam. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Baik, apa yang nak disebut dalam hadis ini? Para ulama mengatakan hadis ini dibaca dengan dua lagi hadis yang terkenal. Pertama, riwayat Muslim, halaka mutanatta'un. Kata Nabi, binasalah orang yang terlalu tanattu'. Tanattu' ni apa? Terlampau mendalam-dalamkan urusan agama, terlampau fikir benda yang tak sepatutnya fikir, melampau-lampau, dikorek-korek je lah hukum sampai benda tu jumpa hukum. Kalau tak ada je lah, dikorek-korek je lah lagi. Boleh tak melabur ni, tak tahu, dikorek-korek je lah lagi lah. Dia tanya bank, pergi sana, buka kitab situ. Apa yang mudah-mudah aja. Pergi makan gelang, ada gambar Muiz, hantam sajalah. Ini nak pergi ke dapur lah, nak cek ni kau ni sunat ke tidak, Fatihah baca, ucap la ilaha illallah. Siapa mempersulit, dia akan dikalahkan. Kan jelas, agama bukan tujuan mempersulit. Itu sebab non-Muslim selesa dengan ajaran Islam. Bahkan kebanyakan daripada orang yang convert atau revert pada Islam, sebab dia punya Islam ni paling simple sekali. Yang buat Islam ini susah, kita, bukan Islam itu sendiri. Sebab itu Dr. Zakir Naik dalam kuliahnya di Kuala Lumpur baru-baru ini menyebutkan, kalau tuan-tuan yang non-Muslim nak belajar Islam, jangan pandang kepada saya, jangan tengok pada ustaz, baca Quran. Dalam Quran itu yang piau. Sebab ada orang kata, macam mana ustaz itu pun dia punya isteri bini macam. Jangan tengok ustaz. Sama juga apa-apa agama, jangan tengok pengamalnya, tengok kitabnya. Kerana kitab tidak pernah bohong. Itu sebab dalam perbincangan malam ini, kita melihat ajaran agama tidak memberatkan langsung. Dalam satu lagi hadis, Nabi mengatakan, Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama halaka min qablikum bil ghulu fid din. Ghulu ini maknanya berlebih-lebihan. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam mengamalkan ajaran Islam, kerana hancurnya masyarakat zaman dulu sebab terlampau ghulu, berlebih-lebih sangat dalam beragama. Malam ni saya bukan nak ajar tuan-tuan ni jadi sederhana tak tentu arah, bukan. Tapi jangan mempersulit. Jangan mempersulit. Baik. Apa yang dimaksudkan Islam adalah agama paling mudah? Kalau kita tengok dalam suratul Ma'idah ayat 87, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ma'idah ayat 87. Allah Ta'ala menyebut, wahai orang yang beriman, jangan kamu memandai-mandai nak mengharamkan apa yang aku halalkan. Jangan memandai-mandai. Oh, sedap sangat keluar hukum haram, dosa haram, mengaku dosa haram. Tuhan pun tak sebut benda ni haram, kau pandai-pandai cakap benda ni haram. Tuhan tak suka. Wala ta'tadu. Jangan kau melampau batas. Jangan, kata Allah.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tuhan benci dengan orang melampau-lampau. Ada manusia Islam dalam dunia ini hidupnya melampau. Tak ada apa yang boleh. Campur dengan non-Muslim tak boleh. Tengok TV tak boleh. Apa pun tak boleh. Makan pun makan roti. Roti pun kulit saja dia makan. Roti pun dari Mekah dia beli. Selain daripada itu dia tak. Ini apa benda? Agama tidak ajar. Wala taqtadu. Jangan kamu melampau-lampau. Ulama membahaskan Al-Ma'idah 87 adalah berkenaan dengan kesederhanaan Islam ataupun the symbols of Islam. Sehingga kan ada seorang saudari barulah dia masuk Islam, Karen Armstrong namanya. Dia kata saya pilih Islam ni dua sebab saja. Saya pandang ajaran Islam ni ada dua sebab. Pertamanya Islam mengajar sifat malu, yang kedua sifat sederhana. Kita boleh sebarkan pada rakan-rakan kita yang non-Muslim. Orang Islam kalau dia tak bukan jenis orang masjid sekalipun, tapi kalau dia ada sifat malu, dia akan jadi orang baik. Bahkan seluruh penganut dunia ini, kalau mereka ada sifat malu, mereka akan jadi orang baik. Tuan-tuan, kita kalau ada sifat malu, kita buat perangai tak senonoh atau tidak? Tak buat. Yang orang merasuah, orang dia buat jahat, bergaduh tengah jalan, bergaduh apa sebab? Dia tak malu. Orang berjoget tengah-tengah jalan macam orang gila ramai-ramai, Pak Gangnam Style. Dia tak ada malu. Apa benda buat benda mob flash mob apa tu? Sekarang satu fashion dah di dalam kota-kota besar, flash mob. Flash mob ni maknanya kita pergi tak kasih maya ke KLCC mana-mana, tengah kita beli baju ke apa ke, DJ akan pasang lagu, joget ramai-ramai. Semua security pun joget lah. Tuan-tuan type dalam YouTube flash mob. Satu dunia sekarang, satu perangai lah buat flash mob. Pak Gangnam Style, makcik-makcik pun gitulah. Ilaha-illallah. Ada tanya saya, takkan tak boleh? Tak boleh, niat exercise tak apa. Tapi ini dah mengganggu orang. Mengganggu orang itu, iyyakum wal julus ala tarakat. Nabi sebut, jangan kamu duduk tepi jalan menghalang orang. Sahabat tanya, bagi salam pun tak boleh ke? Duduk tepi orang lalu, kami bagi salam. Orang lalu, kami bagi salam. Jangan, nanti anak dara malu nak lalu. Nabi sebutkan. Itu duduk, bukannya Oppa Gangnam Style. Kalau Oppa Gangnam Style itu lagi menghalang orang. Saya tidaklah anti lagu itu. Tapi Islam mengajar kita sifat malu. Malu nak buat jahat, malu nak buat benda tak senonoh, malu nak langgar lampu merah, malu nak macam-macam malu itu sebab kita ni sebenarnya boleh jadi baik. Sifat yang kedua kata Karen Armstrong, yang orang Islam ni ada, yang orang lain tidak ada, sederhana. Tidak terlalu strict. Orang Islam dari segi pakaian tak adalah lampau-lampau sangat, tak boleh itu, tak boleh ini, tak ada masalah. Nak pakai kot, pakai. Nak pakai jubah, silakan. Nak pakai serban, anytime. Ikut kau lah pun nak pakai. Tak ada masalah lah. Dia tidak terlampau kuat macam setengah ajaran yang lain. Sebab itu saya tertarik surah Ma'idah ini, ada sebab nuzul dia. Sebab nuzulnya ada satu riwayat daripada Imam Turmuzi, bersumberkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Satu ketika seorang sahabat Nabi, dia mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ada satu problem. Saya kalau makan daging, saya punya libido naik. Dia punya syahwat satu macam. Macam kita lah, kalau makan sop torpedo satu macam. Dia jadi ngak. Dia cepat je nak balik kan, cepat nak balik. Dia jadi lain macam lah. Jadi ini kita panggil makanan afrodisiak. Afrodisiak ini makanan-makanan yang boleh merangsang syahwat kita. Sebagai contoh, ini saya bagi petua lah tuan-tuan ya. Mana yang malah-malah tu semua tekan. Tak payah makan ubat Viagra ke apa ke. Makan afrodisiak. Apa contoh saya bagi? Pertama, jintan manis. Punyahlah siang malam pagi petang. Punya jintan manis dalam kereta. Afrodisiak itu. Apa lagi? Asparagus. Sini susahlah nak cari, kena tempat-tempat sejuk tu banyak. Layu-layu kan, makan macam tu aja. Apa lagi? Avocado. Kalau orang Indonesia panggil avokat. Tu kalau ada, hantam 2-3 jus pun tak apa. Avocado namanya.
Apa lagi? Pisang banyak sini pisang. Apa lagi? Daun kemangi. Daun kemangi ni lemon betel. Apa tak tahulah sini ada tidak. Daun kemangi ni kampung punya daun. Apa lagi? Coklat itu makanan afrodisiak. Banyakkan makan coklat. Tak kira apa jenamanya, hantam saja boleh. Janji halal lah. Apa lagi? Lobak merah, afrodisiak. Apa lagi? Kopi, ketumbar ni koriander. Bawang putih, bawang merah. Apa lagi? Halia. Kemudian madu afrodisiak. Cuma yang kita ni makan dah banyak tapi tak jadi apa-apa. Madu tu tipu punya madu. Madu tak original. La ilaha illallah. Mana ada orang jual madu original, tuan-tuan? Tokek sapu sendirilah. Madu ni benda susah cari. Sebab itu ada orang pernah cerita, saya dengar, siapa-siapa nak tahu madu yang kat rumah dia tu original ataupun tidak, satu je tanda. Kalau isteri dia selalu marah, itu original lah madu. Itu original betul. Orang sudah sampai fed up tengok kita, dia dah melampau-lampau lah. Kalau tak ada lah, itu tak original lagi lah. Apa lagi? Buah pala. Buah pala pening banyak lah, buah pala ni. Tiram oysters. Nenas, daun celery ataupun Melayu panggil daun sadri. Kemudiannya buah-buahan eksotik macam mangga, peach, strawberry. Itu tuan-tuan nak celup coklat ke apa, pulanglah. Vanilla, kemudian buah anggur, dan ada satu lagi modal kurang sikit, telur itu juga sebahagian daripada afrodisiak. Telur kampung lah, telur yang bandar ni tak jadi sangat. Jadinya memang ada makanan afrodisiak. Sahabat Nabi ni dia makan daging. Dia cerita, ya Rasul, saya bila makan daging nafsu saya naik, saya rasa berdosa kepada Allah. Malam-malam saya ingat mau qiyamul dah tak jadi qiyamul pula dah. Jadi saya dah buat satu keputusan, saya haramkan diri saya makan daging. Saya haramkan makan daging, ya Rasulullah. Nabi diam. Ketika Nabi diam, turun ayat yang saya bacakan tadi. Wala ta'tadu, jangan kamu melampau-lampau. Allah marah pada sahabat ni tadi. Kalau benda tu problem untuk engkau, kau jangan suruh Nabi ajak haram ke semua benda. Tak boleh. Islam punya kaedah fikah, apa yang mudarat bagi semua orang barulah total haram. Tapi kalau benda tu mudarat untuk certain orang, dia tak boleh haramkan total. Contoh, orang diabetes, dia tak boleh makan gula. Adakah dia boleh nak haramkan gula? Minta muiz keluar fatwa, gula haram. Gula-gula haram. Oh, mentang-mentang kau kencing manis kau nak suruh haramkan. Tak ada, agama bukan pasien macam itu. Apa yang mudarat untuk certain people, untuk engkau je lah. Kau jangan haramkan semua orang. Tapi macam benda yang mudarat semua orang, contoh khinzir. Semua orang, tak kira apa bangsa dalam dunia, kalau makan kau akan ada penyakit. Apa lagi? Liquor, alkohol, benda tu mudarat. Kau minum lebih, mungkin kau tak jumpa lain kereta punya. Mana nak potong kereta pun tak boleh, driving tak boleh. Jadi Tuhan dah maha mengetahui, ini mudarat total. Jadi semua orang diharamkan. Tapi kalau benda-benda tertentu, tak perlu diharamkan. Untuk engkau pun tak boleh, untuk orang lain apatah lagi. Sebab itu jangan melampau-lampau. Jadi bagi tuan-tuan di sini, kita di sini yang selalu makan makanan afrodisiak, teruskanlah, tak jadi masalah. Tapi kalau dah melampau sangat esok, jangan haramkan pula. Orang lain nak makan juga, jadi tak, teruskanlah. Apa ni macam di Singapura ni sup tulang merah tu kan, tong apa semua tu. Kalau belah-belah Johor apa semua tu, gearbox, torpedo. Itu semua afrodisiak itu. Afrodisiak campur kolesterol. Darah tinggi badan muka. Ingat nak jadi syahwat, lala darah tinggi badan muka. Muda-muda dah ngah kepala tu semua dah tak betul lagi. Satu lagi riwayat, kenapa Tuhan turun ayat wala ta'tadu, jangan melampau-lampau. Yang kedua riwayat daripada Ibnu Jarir, juga bersumber daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan secara mursal daripada beberapa orang sahabat Nabi. Dikatakan masa zaman Nabi itu ramai di kalangan sahabat Nabi telah buat keputusan tidak mahu bersama dengan isteri. Ramai dia tak nak bersama dengan isteri.
tak nak makan daging, tinggalkan dunia, yang bekerja dah tak pergi ke kedai lagi, dia duduk masjid, dia gentel tasbih. Sampai hangit tasbih tu dia gentel. Tak balik rumah langsung dah. Apabila perkara ini berlaku, turun ayat. Allah Ta'ala sebut, wala ta'tadu. Padahal sahabat ni bukan pergi karaoke, pergi tasbih. Tuhan tak bagi. Jangan melampau. Sepatut kerja, pergi kerja. Di rumah, patut kau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah. Tak boleh kau duduk di masjid, tidak campur hal dunia. Itu tidak boleh. Dan kata Imam As-Suddi, sahabat yang terlibat ini bukan sahabat kecil-kecilan. 10 orang sahabat yang buat keputusan tak nak bersama isteri. Pertamanya Abu Bakar, yang kedua Omar, Ali, Ibnu Mas'ud, Miqdad bin Aswad, Ibnu Omar, Salim Maula Abi Huzaifah, dan yang terakhir Osman bin Mahzun. 10 orang sahabat senior. Dia boleh buat keputusan tinggal dunia. Nabi marah. Osman bin Mahzun ini, kalau tuan-tuan dengar mana-mana ceramah, kalau ada penceramah yang sebut mention nama Osman bin Mahzun, tuan-tuan ingat satu, Osman bin Mahzun adalah orang paling taat dalam beragama. Ketika Rasulullah turun ayat perintah supaya jangan minum arak, kan perintah haramkan mabuk ini 3 peringkat. Satu, diberikan sen. Tuhan sebut sesungguhnya arak itu ada manfaat tapi dosanya lebih besar. Dia bagi sipi-sipi je hukumnya. Kemudian dah okey, baru masuk step yang kedua. Siapa yang mabuk tak boleh datang semayang. Kan step kedua, belum haram lagi. Step yang ketiga, barulah Tuhan sebut sesungguhnya arak itu adalah najis, maka tinggallah kerja setan. Step yang ketiga baru haram total. Tapi Osman bin Mahzun, ketika baru turun ayat, sipi-sipi je Allah Ta'ala sebut sesungguhnya arak itu ada manfaat tapi dosanya lebih besar. Dia balik, dia tu pecahkan dia punya periuk-periuk yang ada arak yang disimpan. Dia orang pertama memecahkan tong-tong arak di rumah dia. Sangat taat kepada agama. Satu ketika Aisyah mengatakan dia pergi ke rumah Osman bin Mahzun. Masa tu Osman ni dah tak balik bersama dengan isteri berbulan-bulan. Kata Aisyah, ketika aku pergi ke rumah Osman, isterinya ada. Isterinya bernama Haula. Aku sampai ke rumah, aku terkejut tengok Haula. Rambutnya kusut masai, pakaian compang-camping. Aku tanya kepada Haula, ini apa benda kau jadi macam ni, apa hal? Katanya, laki aku 6 bulan dah tak tidur di rumah. Jadi tuan-tuan, hati-hati. Kalau siapa-siapa yang 6 bulan dah tu, sebenarnya kita punya isteri tu dah lain macam dah tu. Itu memang jalan pun dah sengit, tak berapa betul. Itu sebab Islam tidak ajar begitu. Apa yang sepatut kau berikan hak, berikan. Islam tidak ajar kita ini menyusah-nyusahkan dalam agama. Itu sebab dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi sebut fasajjadu, kerjakanlah Islam itu dengan kadar yang sepatutnya. Sebagai contoh, kalau Islam mengajar semayang zuhur 4 rakaat, jangan buat 50 rakaat, 40 rakaat. Bila tanya, apasal kau banyak buat rakaat? Zuhur 4 saja. Saya bawa keluar penjara ustaz, banyak dosa. Saya nak minta Allah ampunkan tu saya buat 40 rakaat. Tak perlu kau keluar penjara ke, pusat pemulihan dadah ke, kau baru lepas buat dosa besar ke, zuhur tetap 4. Tak perlu, kerana aku dosa banyak, aku kena tambah rakaat. No, 4 je. Tak perlu, buat ikut kadar sepatutnya. Wa qaribu. Kalau kau tak dapat buat, dekatilah sepatutnya. Contoh, saya percaya di dalam masjid pada malam ini, bukan semua yang dah pergi haji. Walaupun muka macam Pak Haji, tapi haji belum pergi. Duit ada, kota tak ada. Duit tak ada, kota tak ada. Tapi walaupun tak dapat nak laksanakan, Nabi sebut tak apalah, wa qaribu, dekatilah. Jadi kepada yang rasa nak buat tak mampu lagi, duit tak cukup, kota tak ada, simpan duit, buat saving, dekatilah. Itu pun sudah memadai. Jangan kau dah tak mampu kemudian berjoli pula lagi. Itu yang Nabi marah. Kau dah tahu kau tak boleh buat, simpanlah sikit-sikit.
At least kalau mati, malaikat tanya, dah semayang? Awak hidup dulu semayang? Semayang tuan. Okey. Puasa? Puasa tuan. Haji? Haji tak sempat pergi lah bos. Apa dah pergi? Duit tak ada, kota tak ada, apa macam. Saya dah simpan $10 satu bulan. Okey lah, kau dah simpan duit, selamat, no problem. Itu saja. Kita tak nak kalau malaikat tanya, semayang? Semayang bos. Puasa? Beres. Haji? Haji belum bos. Asal tak pergi? Duit tak ada bos. Kau isap apa? Isap bos. Kali berapa bungkus? 1 bungkus saja. 1 bungkus berapa dolar? $12 bos. Kalau dah 10 tahun berapa rokok, berapa ribu duit kau habis? 100,000 dapat ke bos? Kau tak pergi haji? Belum bos. Memang kena lah. Memang kena. Ada simpan duit? Tak ada bos. Memang lagi kena. Sebab itu jangan. Kepada yang hisap rokok, buat saving cepat sikit. Kalau takdir mati, boleh jawab dengan malaikat. Ya. Dekatilah. Jangan jauhkan. Kau dah tak mampu, dekatkanlah. Kemudian Nabi sebut, wabshiru, bergembiralah dengan pahala Allah. Buat amalan walaupun benda tu susah, walaupun orang lain tak support, bergembiralah sebab Allah sediakan pahala. Tuan-tuan datang malam ini, parking susah, jadi double parking, orang marah apa semua, datang pada jauh. Tapi kita fikir satu, Allah sedia pahala. Aku happy dengan aku punya pahala. Padahal bukannya ada apa-apa sangat pun, datang dengan ceramah, bukan ada orang joget-joget, opah Gangnam Style, apa tak ada. Tapi kita fikir, oh ini Tuhan bagi aku pahala. Ingat tuan-tuan, lagi banyak pahala kita dapat, lagi banyak duit kita di padang mahsyar. Pahala adalah mata wang yang diterima pakai di padang mahsyar. Padang mahsyar, Singapura dolar tak laku, ringgit Malaysia tak laku, rial pun tak laku, walaupun ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak laku duduk di padang mahsyar. Yang laku pahala saja. Jadi malam ini duduk 1 jam lebih, pahala ni mungkin ikut meter jugalah, malaikat bagi macam tu. Lagi banyak kita kumpul, campur dengan sedekah-sedekah lah, salam apa semua tadi, jadi dia akan bawa mata wang di padang mahsyar. Jadi bergembira lah. Apa nak masalahnya? Okeylah, happy lah malam ni, happy malam ni. Kemudian Allah Ta'ala, Nabi pun menyebut, banyakkan minta bantuan dengan Allah dan permudahkanlah dalam beragama. Sebab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis, ketika menafsirkan hadis ini, kata beliau, Islam ini mudah dalam beberapa hal. Islam ini mudah dalam beberapa hal. Pertama, dalam bab taubat. Sebab itu orang non-Muslim suka Islam, sebab kita punya taubat simple je tuan-tuan. Simple sangat. Kita punya taubat tak ada kena bayar. Saya dah tahulah sini kot imam letak bayaran pula lah. Siapa nak taubat datang jumpa imam eksekutif $30. Tengok dosa lah kategori. Dia ada menu-menu dosa dia kan. Merompak $30, langgar kereta orang $4. Mana ada. Kita tak pernah jual. Kita tak pernah jual. Kita tak pernah jual. Kau nak taubat, kau taubat saja. Adakah saya kena taubat pergi ke Mekah? No, kau nak taubat Masjid Sultan pun boleh. Di mana-mana kau boleh taubat. Nak taubat dekat mana? Di mana-mana saja, tak jadi masalah. Sambil-sambil tunggu katam tu pun boleh taubat. Apa je tu kita buat, boleh bertaubat. Sehingga kan Nabi Adam pernah menyebutkan, umat Muhammad umat paling untung. Apa sebab? Qabula taubatika Nabi Makkah wa ummatun Muhammad yatubuna fi kulli makan fa yataqabbalallahu taubatuhum. Aku dulu, kata Nabi Adam, pernah buat salah semasa di syurga. Aku dihantar ke dunia, aku bertaubat, tapi taubat aku hanya diterima di Makkah saja. Nabi Adam dia jatuh di India, Siti Hawa jatuh di Jeddah. Itu nama Jeddah. Jeddah tu mana nenek. Jatuh di Jeddah. Okeylah, Jeddah Mekah 45 km saja. Nabi Adam jatuh ke India, jalan kaki jauh. Apa salah dia boleh doa ke India? Tak boleh. Kat mana? Dekat Agra ke, dekat Goa ke, Taj Mahal, Mumbai ke apa? Tak boleh. Dia kena pergi Mekah. Sampai Mekah berjumpa padang Arafah, Jabal Rahmah, barulah dia bertaubat pada Allah. Tapi kata Nabi Adam, umat Muhammad paling untung. Dia buat dosa di mana-mana, dia boleh taubat di mana-mana. Kan untung. Orang Islam adalah paling mudah. Tidak perlu ada pengakuan. Kalau tuan-tuan tak nak mengaku, tak ada perlu pengakuan. Confession tak ada. Contoh katakanlah tuan-tuan dah kahwin, pernah buat hubungan sulit lah sebagai contoh, ada ke prank ke apa ke sebagai contoh kan. Pernahlah ada sisi gelap kehidupan.
Tiba-tiba dah lama bergefriend ni, datang kesedaran, tak nak dah terlibat dalam maksiat, lalu nak tinggalkan. Tuan-tuan bertaubatlah, pergi masjid, benta tasbih apa semua. Tak perlu kita beritahu pada isteri, wahai isteriku, sesungguhnya abang ni baru saja jadi baik. Tahun lepas abang ada girlfriend, kami pergi Batam, kami pergi Legoland. Tak perlu, jangan cerita. Dalam Islam je apa, let bygone be bygone. Dalam Islam past tense was past tense. Dia yang salah present tense, future tense. Itu tak boleh. Past tense tak apa. Puan-puan pun begitu juga. Kalau ada kesalahan dengan suami, tak perlu cerita. Tak perlu cerita. Sebab kalau kita dah taubat, Allah dah tutup aib kita. Dalam hadis Nabi sebut, alangkah tak cerdiknya seseorang. Allah dah terima taubat dia, tutup aib dia, tapi dia buka pula pada orang lain. Oh, dia buat ceramah pula, dah cerita dia jahat dulu macam. Tak payahlah, Tuhan dah tutup, cukup lah. Yang kau nak cerita-cerita apa? Jangan. Aib kita tak boleh cerita pada orang, sebab Allah tutup. Kecuali lah aib kita memang masuk paper, semua orang tahu. Muka kita lah perogol bersiri, contoh, memang muka kita orang tahu. Masuk penjara, keluar kita taubat. Tak apa kita share. Saya tuan-tuan jahat, saya insaf, bila pergi umrah menangis tengok khabar, janganlah ikut saya. Memang orang kampung pun tahu muka kau masuk paper. Ini orang tak tahu, kita pula ngada-ngada nak cerita. No. Dalam Islam, taubat kita dengan Allah sudah memadai. Itu satu bab yang simple. Satu lagi bab, kata para ulama sekolah ni mengatakan, dalam bab akidah, dalam bab doktrin ketuhanan, Islam adalah yang paling simple sekali. Tuan-tuan katalah ada seorang non-Muslim datang jumpa kita. Dia pun kata, hello my brother, saya rasa saya mau convert Islam lah. Apa saya mau buat? Simple. Dia cakap sekarang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja. Dia mengucap terus masuk Islam. Tak ada masalah. Tak perlu protokol, tak perlu pentadbiran retik yang melampau-lampau. Kadang orang kita yang create masalah. Datang orang, encik saya mau masuk Islam apa macam? Pertama you isi borang dulu. You isi borang, you hantar. Kita office hour 8 sampai 5. Kalau tengah hari tak ada, you tunggu pukul 2 baru ada orang. Kalau office ada orang, you datang hari kerja saja tau. Sabtu Ahad kita tutup. La ilaha illallah, ini apa punya restrip ni? Dia tidak susah itu. Dia mengucap di situ, urusan pentadbiran kemudian. Nak daftar ke, nak ambilkan sagu hati untuk dia khatam ke apa, kemudian. Masa itu, ajarkan dia mengucap dan sangat mudah. Sangat mudah. Bahkan bersunat itu pun tidaklah menjadi prioriti utama. Tak bersunat pun ikut dia lah selagi dia berdaya. Berkhatam atau masuk jawi itu. Kalau dulu orang Melayu, kalau ada orang masuk Islam, nombor 1 disuruh sunat dulu. Takut orang tu dah tua. Ayo mau sunat ke? Dia dah tua dia lah, bukan pakai dah pun. Tak ada expired dah. Apa sibuk? Dululah, sekarang ni ustaz-ustaz muda ni mana ada dah. Maksudnya okey, dah. Sampai orang tu tanya, ustaz saya sudah 1 bulan masuk Islam, ingat mau khatam. Okey, no problem, you pergi klinik ni. Baru kita offer. Baru masuk Islam, bila mau sunat, ayo. Jangan berat-beratkan. Sebab konsep masuk Islam, akidah, mengucap, dia terus masuk Islam. Dan juga konsep ketuhanan dalam Islam paling mudah dipahami. Tuan-tuan belajar daripada peringkat tadika sampai PhD, konsep Allah sama saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Simple, practical. Dari tadika sampai universiti, sama saja. Bila tanya siapa Allah? Allah itu satu, tidak ada dua melainkan Tuhan, itulah satu, dan dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan tidak perlu kepada makhluk, makhluk yang perlu kepada Allah, cukup. Bahkan orang Melayu bukan sebut Allah satu, Allah Esa. Esa tu cakap orang Kelantan, orang Terengganu dia sebut Se. Sebab dia tak nak sebut satu. Satu tu kan dua suku kata. Satu. Jadi banyak juga. Allah Se. Se. Mana Se saja. Allah itu satu saja. Simple sangat kepahaman tentang ketuhanan di dalam Islam.
Sebab itu kadang-kadang ada benarnya juga. Ada orang mengatakan dulu ajaran pasal ketuhanan ni semua sama je, sembah Allah, tetapi penafsiran daripada orang-orang tertentu menyebabkan pengikut jadi pening kepala. Contohnya, dalam soal Islam kita faham Allah memiliki malaikat 10 yang kita kena tahu, ada ratusan jutaan yang kita tak perlu nak tahu nama mereka. Dalam ajaran Islam, malaikat-malaikat ini dia sebut sebagai gods. Tapi God ejaannya ialah God'(S). Mana S di belakang, God dulu, apostrofi di depan. Tapi setengah orang interpretasi dengar malaikat, the angel is God. Jadi dia bantainya faham angel ini adalah Tuhan. Ini masalah. Dia bahasa saja menjadi penghalang kita ini dalam memahami agama. God apostrophe S dengan God yang satu lagi, dia memberi makna yang berbeza. GODS ada titik, maknanya malaikat ini dimiliki oleh Tuhan. Satu lagi God juga bunyinya, dia jadi angel ini adalah Tuhan. Akan jadi pening. Itu yang jadi pening sedikit. Benda ini dah banyak dibincangkan, orang dah mula tak faham. Maka orang setuju bahawa akidah Islam akidah yang paling simple dan mudah sekali. Paling mudah. Kalau ada orang boleh declare yang lain mudah, boleh bawa hujah. Jawapannya tak akan jumpa. Islam paling simple sekali. Sebab kita punya Tuhan tak nampak. Kan senang. Tak nampak. Kalau nampak tu besar kan? Dialah tak nampak. Bila tak nampak, dia jadi misteri. Jadi kita bawa kereta macam orang gila, parking tengah-tengah jalan. Tuhan nampak, Tuhan marah, parking. Kalau Tuhan kita duduk dalam sini kan susah. Tak apa, duduk dalam, dia bukan nampak pun kat luar. Masalah. Keluar, selipar aku hilang lah. Dah ambil lah selipar siapa-siapa. Tuhan duduk dalam, belakang dia bukan nampak aku. Tapi sebab kita punya Tuhan, kita tak tahu kat mana. Biarlah macam tu, kita jadi segan. Di rumah pun kita rasa ada Tuhan, masa mandi pun ada Tuhan, masa apa jugalah kita akan rasa Tuhan selalu bersama kita. Itu keuntungan akidah Islam, sebab dia tak nampak. Walaupun dulu orang berhujah, kita hidup ni mesti seeing is believing. Awak tak nampak, macam mana awak boleh percaya? Ini hujah orang dah patah banyak sangat ya. Karen tak nampak, tak kau tak percaya. Karen tu wujud, tak percaya, usik lah. Kau basuh tangan, kau pegang Karen, baru kau tahu Karen tak ada. Ataupun orang kata kalau seeing is believing, awak percaya duit 1 juta itu wujud, percaya, pernah pegang, tak pernah. Habis takkan awak tak pernah pegang lalu awak tak percaya benda tu wujud. Tak mesti awak tak pegang benda tu tak wujud, awak miskin memang tak jumpa lah 1 juta. Kiasan itu dah lama dipatahkan oleh para debaters ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tang mana yang dikatakan Islam itu mudah? Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, mudahnya adalah pada ibadah. Kita je orang Islam yang merasakan ibadat ni susah. Aduh, susahnya jadi orang Islam. Nak kena semayang lah, nak kena puasa lah, pergi haji lah, buat korban lah. Aduh, ada benda kena buat. Dia rasa Islam ni macam traffic light. Sikit kejap boleh, ini tak boleh, ini api oren, kejap kan hijau. Pening kepala lah. Tak ada masalah. Saya ambil contoh dalam bab taharah. Bab taharah, bab bersuci. Islam je ada ajaran detail sampai bab nak basuh selepas buang air pun Islam ajar. Sebab itu kalau dulu orang sebut Islam way of life, memang kita kena setuju. Sebab setengah kepercayaan lain agama teori aja. Segi kehidupan kita rekaan sendiri. Islam tidak, dia guide kita daripada bilik air sampai bilik tidur, sampai negara, sampai masjid, semua dia ada detail dia punya pengajaran. Contoh dalam bab taharah. Tuan-tuan, kita belajar dalam mazhab Syafi'i. Kita di Singapura ni pun majoriti Sunni Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, apabila kita nak lepas buang air, kita diwajibkan istinja, iaitu membasuh selepas buang air, sama ada kecil ataupun besar. Basuh dari segi takrif Imam Syafi'i, mestilah basuh itu hilang betul dia punya najis itu. Maka hilang najis boleh saja menggunakan benda-benda kering, tetapi afdal pakai air.
Jadi bagi orang yang belajar Islam betul-betul, dia akan jadi mudah. Yang jadi susah hari ini, dia tak belajar fiqh. Jadi bila dia pergi negara-negara luar, contohnya ke Australia, ke Eropah, kadang di Singapura ada 2-3 toilet juga yang pernah kita pergi, yang mana ada tempat untuk buang air saja, pipe-nya tak ada. Order pun pening, apa macam aku ni mau basuh air, tak ada lah, pening kepala. Kalau susah betul lah Islam ni. Kalau orang lain kan senang habis, zip jalan je. Apa pasal susah? Air tak ada, pakai tisu. Kan sah. Sebab matlamat hilang najis sampai benda tu kering. Bahkan kalau pakai air pun sunat pula digunakan benda kering untuk mengeringkan balik. Sunat pula hukumnya. Jadi kalau ada tisu, itu pun okey. Tapi orang yang terlampau menyusahkan dalam agama, dia akan jadi susah. Jadi hidupnya hanya sekadar Singapura, Johor Bahru, Singapura. Kenapa tak pergi Australia? Toilet tak ada air. Sebab tak ada air, kau sanggup tak pergi Beijing, tak pergi Amerika lah. Ruginya hidup. Rugi. Sebab dia tak belajar fiqh. Baik tu kalau syarat taharah, air, menggunakan air mesti kering, menggunakan benda yang kesat dan juga benda suci. Baik itu di Timur Tengah, di Mesir. Saya lama di Mesir. Dan kalau ada keturunan Arab, minta maaf lah, ni cerita aja ya. Orang Mesir, dia orang ni orang alim banyak. Dia Al-Azhar ada, universiti dia dah tua-tua. Jadi orang dia alim ramai. Siapa yang pergi Kairo mungkin perasan, di Kairo, Kahirah, tidak ada public toilet. Tak ada. Mana ada? Di stesen minyak dia pun tak ada toilet-toilet ni. Masjid adalah. Kenapa mereka tidak ada public toilet? Sebab Kairo itu sendiri adalah public toilet. Seluruh Kairo tak ada masalah. Mana-mana saja tuan-tuan boleh buang air, tak ada benda tu. Dewan Bandaraya tak tangkapnya, tak ada masalah. Tapi macam mana cara dia orang istinja? Sebab fiqh dia tinggi. Itu saya mula-mula pergi Kairo, saya heran. Kalau lalu bawa terowong bawah tanah, dia daripada Masjid Hussein nak pergi ke Universiti Al-Azhar, kita ada terowong, atas ada highway. Jadi lalu bawah, saya tengok asal orang lelaki semua berdiri pandang dinding. Diam aja semua. Saya kata ini dah macam Israel lah, minta dengan doa macam ni lah. Dekat dinding tu kan. Semua berdiri diam. Saya kata dia orang study lah. Apa ni kan? Panjang jalan tu. Dia terowong sana asing, lelaki perempuan. Jadi orang perempuan tak lalu lah. Jadi bila lalu saya heran apa macam. Sana dia 4 musim, dia memang tak ada bau. Jadi kita buang-buang sampah, bangkai unta mana ada bau kalau musim sejuk. Jadinya saya heran. Kemudian saya akan tengok, lepas dia berdiri lama, dia buat macam Michael Jackson lah. Dia bergerak dari dinding ke dinding, dinding ke dinding. Dia kata, berjoget pula dah. Rupanya orang Mesir dia ada satu perangai tabiat mereka. Dia rasa nak buang air, dia buang. Lepas dia buang air, dia istinja. Istinja kat mana? Dekat dinding itu. Itu dia bergerak tu. Dah macam rainbow lah. Sampai hujung. Ini cerita betul. Tanya ustaz-ustaz yang belajar Mesir. Tahu apa? Orang Mesir dulu marah bila kita cerita benda macam ni. Dia orang kata, bukan kami je, orang negara lain pun buang air juga, dia kata kan. Tapi kalau dia orang tak tahu fiqh, macam mana dia nak selesaikan masalah taharah itu? Sebab itu orang Melayu dia agak susah. Itu sebab ni sekarang musim orang pergi haji. Kalau tabung haji di Malaysia, dia memang keluar garis panduan. Sebab orang kita kuat sangat pegang Syafi'i. Sampaikan bila tawaf itu memang pergi tengah-tengah malam, cari tak ada orang. Sebab tawaf mesti wudu. Jadi kalau belanggar-belanggar, lama batal. Keluar balik untuk masuk balik. Jadi kena keluar satu ketetapan. Okey, kalau tawaf, kalau you kena langgar, tak apa, jangan you melanggar. Macam-macam lah ada tu kaedah. Kemudian ambil wudu. Ambil wudu sekarang dibenarkan daripada air botol macam ni saja. Sekarang pakai spray. Spray macam spray kita nak iron tu kan. Islam sangat mudah. Tuan-tuan masuk Masjidil Haram, terutama orang yang dah veteran, 6 series, 7 series. Sikit-sikit nak buang air, sikit-sikit nak buang air. Yang muda mungkin boleh tahan. Daripada maghrib sampai sekarang mungkin boleh tahan. Orang veteran berapa kali keluar dah, 2-3 orang dah. Keluar masuk. Dia orang, dia go bladder kan ada masalah. Kita akan sampai masalah tu juga satu hari esok. Janganlah susahkan. Jadi macam mana kalau yang kerap buang air? Ataupun ada setengah orang veteran, dia kalau duduk bersila lama-lama, dia nak keluar angin. Dia nak tendang keluar angin. Apa macam? Dia tak boleh tahan. Orang veteran dia tak boleh tahan macam kita. Kalau dia rasa nak keluar angin, dia keluar je. Kalau dia simpan, boleh rosak badan dia. Jadi
Mereka diberi kebenaran, bawa air mineral. Sambil duduk depan Kaabah tu pakai mineral. Ambil air sembahyang. Apa sebab dia berikan kelonggaran? Islam mudah. Tak payahlah berlari. Tuan-tuan yang pernah ke Mekah boleh bayang lah ya. Once kita dah duduk dalam, nak keluar pun tak boleh. Masalah. Excuse me. Kita punya excuse me tu sampai berapa jam nak sampai luar. Excuse me. Dah keluar tak boleh masuk dah. Bye-bye lah. Semayang hotel je lah jawabnya. Jadi dibenarkan ambil wuduk menggunakan air mineral. Kan mudah Islam. Apa lagi dalam bab ibadat? Dalam bab makanan, macam kita di Singapura ini, ramai juga jenis orang yang kata Islam ni susah betul lah. Itu tak boleh makan, ini tak boleh makan. Nak makan kena ada logo MUIS lah, itulah. Apa benda, makan je lah. Sembelih dalam mulutnya, Bismillah, Allahuakbar. Makan je lah. Katak goreng ke apa salah, itu semua makhluk Allah. Ini jenis liberal punya orang. Tuan-tuan, saya nak betulkan malam ini, dalam Islam, benda yang haram dimakan atau benda yang haram diminum ada 4 saja. Yang halal lagi banyak. Apa benda yang halal, yang haram dalam Islam? Saya ambil contoh air lah. Apakah air yang haram diminum dalam Islam? Pertama, air yang tak boleh minum, air yang memabukkan. Tak boleh minum. Walau apa brandnya sekalipun, tak boleh minum. Sikit banyak itu cerita lain. Tak boleh minum air yang memabukkan. Air yang kedua apa yang tak boleh minum? Air curi. Tak boleh. Macam ni, air ni benda untuk saya. Tiba pengurusi ambil air ni bawa balik. Dia curi saya punya air. Walaupun asalnya halal, tapi sebab dia curi bawa balik jadi haram. Tak boleh. Curi tak boleh. Benda yang curi dia jadi haram. Air yang ketiga apa air yang tak boleh minum? Air najis tak boleh minum. Air dalam bilik air longkang apa tak boleh minum. Walaupun sedap. Walaupun sedap. Apa lagi yang air yang tak boleh minum? Air yang haram dia minum. Air mudarat tak boleh minum. Air bateri tak boleh minum. Walaupun sedap sekalipun, 3 layer bateri tak boleh. Air 3 layer bateri tak boleh. Apa lagi air haram? Saya dah 4 saja. Okey, haram baru 4. Yang halal, la ilaha illallah. Yang halal, tuan-tuan ada masa pergi kedai makan mana kat Gelang ke apa ke, tuan-tuan tengok signboard yang tulis menu itu. Air yang halal 3-4 baris ada. Kalau teh saja 10-11 jenis teh. Teh tarik, teh kurang manis, teh cawan, teh panas, teh beng, teh obeng, teh beng limau. Teh saja sudah ada berapa? Kopi pula. Kopi obeng, kopi ais, kopi kurang manis. Di Singapura ni saya tengok ada pula kopi dinosaur. Kopi dinosaur. Itu belum masuk yang kopi yang saya panggil minuman keras yang halal. Tongkat Ali. Minuman keras yang halal. Tongkat Ali itu macam-macam lah. Ada jenisnya apa, mes kawan tu apa nama, radik lah, kopi janda lah, kopi pemuda lah, apa jenis kopi, macam-macam kopi jantan lah apa semua. Berapa banyak ada? Itu kopi saja. Belum cerita air buah, belum cerita air-air yang lain. Kenapa yang halal banyak? Yang 4 yang haram tu kau sibuk siap malam nak minum apa hal? Yang halal beratus lagi ada. Itu masalah orang kita. Yang halal dia tak nampak, yang haram yang 4 tu lah yang diterjah siang malam. Kamu tak boleh minum bir? Root beer ada, kau minum lah root beer. Nak sangat beer. Dulu A&W dia ada root beer. Dia buka cawangan dia dekat Cairo. Saya masih ingat ketika dia buka cawangan dekat Cairo, hampir 2 bulan tak ada orang masuk dia punya kedai. Yang datang makan semua orang belah-belah sini, Singapura, orang Brunei, orang Malaysia datang makan. Orang Arab takut tengok root beer. Haram. Sampai orang berniaga tu terpaksa buat free punya air. Duduk depan pegang cawan kecil macam kat supermarket tu kan. Air susu bagi free je. Jual lah. Root beer tu, haram. Root beer tu, haram. Semua tak nak. Budak Malaysia, Singapura, Indonesia hantam semua root beer. Hantam semua. Nama root kan. Jadi ini masalah. Orang yang faham, dia jadi mudah agama ini. Apa lagi? Dalam bab sembahyang, ada orang dia rasa sembahyang ni alah susahlah jadi orang Islam.
mesti mau semayang lah, subuh kena nak semayang, zuhur lah, asar lah, aduh, bangun pagi-pagi. Saya ingin terangkan pagi ni, semayang ini bukanlah ibadat yang terlalu suka. Sebab berbanding dengan apa yang kita buat, tak padan dengan apa yang Allah bagi kita. Sebab pertama, kita yang solat kita buat sekarang, diskaun dah tu. Dah diskaun dah tu. Kalau original punya hukum, 50 waktu. Kalau 50 waktu lah tuan-tuan, saya kira daripada maghrib sampai pukul 9 lebih ni, dah 4 kali semayang dah kita ni tadi. Setiap berapa minit kan kita akan semayang kalau 50 waktu. Tapi Nabi kita naik turun minta diskaun sampai 5 itu pun Nabi Ibrahim, Nabi Musa beritahu, kau punya umat 5 waktu pun malas, kau minta kurang lagi kalau boleh tak ada semayang lagi bagus. Kau punya umat ni malas betul lah. Kata Rasulullah, aku dah malu lah jumpa Allah, daripada 50 tinggal 5 lagi mau kurang, cukuplah. Jadi apa yang kita buat tak sama dengan arahan awal. Tapi 5 waktu kita buat, pahalanya sama 50 waktu. Tuhan bagi bonus lagi. 5 waktu kita buat, pahala sama macam arahan awal 50 waktu. Dan solat kita sebenarnya tidak panjang. Yang panjang ni kalau tuan-tuan semayang di masjid, imam muda-muda yang baca panjang-panjang, itu memang panjang lah. Kalau solat itu sendiri tidak panjang. Saya buat kiraan. Kalau solat yang 4 rakaat berjamaah, kalau kita kira lebih kurang purata 10 sampai 12 minit saja satu solat. Itu kira baca panjang lah tu. Kalau baca pendek atau solat seorang-seorang, 5 minit saya kira boleh habis. Kalau solat yang 2 rakaat, 3 rakaat ini 5 minit boleh habis solat. Jadinya cuba kita kira nikmat Allah. Dalam sehari Allah kurniakan pada kita 24 jam. 24 jam bersamaan 1440 minit. Solat kita daripada pagi sampai isyak purata 10-12 minit. Mana kalau times 5, kita hanya semayang lebih kurang 45 ke 50 minit sahaja. Artinya dalam sehari Tuhan nak kita solat 3% saja daripada 24 hours. Takkan tak boleh. Allah Ta'ala dah bagi kau 1440 minit, dia nak pinjam 45 minit je. Kedekut dengan Tuhan. Kalau Tuhan stop kau punya nafas 45 minit, kau tahulah macam mana balasan. 45 minit bagi sajalah. Tuhan bagi kita 1440 minit satu hari. Pergi kerja dapat rezeki anak Allah pelihara, isteri kita Allah pelihara, takkan 10 minit tak boleh spend untuk dia. Jadi orang yang berfikir ke arah itu, dia tak akan jadi masalah dalam solat. Islam sangat mudah. Ada juga orang komplain, oh Islam susah lah, semayang ni angkat takbir lah, ini susah apa semua, aku nak semayang jadi nak gerak tak boleh. Ini masalah orang kita, iaitu kita ini ilmu berkaitan solat sangat lemah. Saya minta maaf tuan-tuan, kalau semayang tarawih, kenapa ramai orang geng 08? Orang buat 8 saja. Tak tahan nak buat banyak-banyak. Asal tak tahan buat banyak, orang kita tak tahan lama-lama sangat. Kenapa orang kita tak tahan semayang lama? Sebab kita semayang stres. Allahu Akbar. Keras begitu sampai habis. Bila tanya apa kau semayang stres? Tak boleh gerak banyak-banyak, batal. Kan kita belajar untuk guru-guru ajar dulu, kalau gerak 3 kali kan batal. La ilaha illallah. Common sense sajalah. Kalau handphone bunyi, off kan apa salah? Ini dibiarlah lagu tu. Teng 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 teng. Lagu gembala pula, jedit. Imam pun buat ye juga. Teng 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 teng. Bila tanya, Abang Haji kau tak off telefon, aku dah tak boleh gerak, nanti batal sembahyang. Kalau handphone bunyi, tutup je lah. Kan tutup mudarat yang menyusahkan orang, tak ada masalah. Terlampau strict. Kita tengok orang Arab sembahyang. Kenapa di Mekah dia orang boleh buat tiap-tiap malam 1 juzuk solat tarawih? Pada orang Arab bukan rajin sangat sembahyang, badan dia besar tuan-tuan, dia nak sujud rukuk tu badan dia besar. Kita kecil molek pun tak sanggup nak 1 juzuk. Sebab orang Arab solatnya santai. Namanya pun tarawih, rehat-rehat. Tengok cara orang Arab semayang. Kalau tuan-tuan pernah tengok saya langsung daripada Mekah, dia punya semayang sangat memudahkan. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin. Dia relax. Saya pernah tengok Arab, dia tengah sembahyang tarawih, dia boleh buat blok. Orang nak lalu, dia halang. Sekali budak tu dia sekiluk ikut bawah, dia tolak kepala budak. Dalam hati saya, macam mana Arab ini? Tapi perbuatan mereka berdasarkan dalil. Bukan dia buat suka-suka. Ini Mekah ni tuan-tuan, dia tak ada dalil. Sebab dalam hadis sahih, Nabi sedang solat sunat, tiba-tiba Aisyah nak masuk rumah, masuk bilik, masuk rumah begitulah, ketuk pintu, tum. Dah lama sangat ketuk. Tiba-tiba Aisyah kata pintu terbuka. Bila aku masuk, tengok Nabi tengah sembahyang. Habis itu Aisyah bertanya, habis sembahyang Aisyah tanya, ya Rasul, siapa buka pintu? Akulah buka. Ya kan ada mukjizat ke apa? Tak ada dah, aku buka tadi. Bermula dari situ ulama buat tafsiran, kalau sembahyang sunat tak apa bergerak, tak apa. Sembahyang fardu itu memang kena diam, betul. Orang kita sembahyang tarawih tu pun stres. Itu 8 cukup lah, aku tak nak dia. Cuma kena tarik lah, penat sangat lah. Orang Arab dia orang Arab tuan-tuan sembahyang tarawih boleh cek Quran sambil sembahyang pegang Quran. Imam baca, pada imam tu habis dia tu, dia boleh tembak lagi imam baca. Lepas tu dia nak rukuk kan, dia masuk poket. Allahuakbar. Semua pernah pergi Mekah kan? Kenapa jadi begitu? Dia orang faham, jadi mudah. Orang kita angkat takbir, saya kesian kadang orang kampung, dia punya angkat takbir usolli fardal maghribi salat. Sebab itu di Malaysia kami ramai penduduk masyarakat orang asli, aborigines ni kan, puas kami nak ajak mereka masuk Islam. Tapi alhamdulillah purata setiap tahun orang asli yang masuk Islam ada lebih kurang 1,000 orang setahun, alhamdulillah. Tapi jumlah itu jauh daripada jumlah mereka yang sebenar. Bila tanya Afsal, kita orang panggil Ajish. Kalau orang belah kapuk darat ni kita panggil Ajish. Ajish, kenapa awak tak nak masuk Islam? Kata Islam ni susah sangat. Apa yang susahnya? Nak semayang banyak jampi. Dia bilang kita punya semayang banyak jampi. Saya tanya kat mana jampi? Itu nak semayang banyak jampi. Kan dia tengok orang Melayu kalau nak semayang kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu ahad Allahu samad. Belum semayang lagi kan kita banyak jampi kenapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah walhamdulillah Allahu astagfirullah. Salli, baru salli. Jadi bila dia orang tengok, banyak jampi you. Belum semayang dah jampi, tak nak masuk. Itu kita nak masuk. Saya tanya mana ada semayang jampi. Dia kata ada. Mandi pun jampi. Nak mandi pun. Itu mandi ada sebab. Kalau tak ada sebab tak payah jampi. Baru dia faham. Jadi tuan-tuan kalau nak ajak yang non-Muslim masuk Islam, jangan jampi banyak sangat sikit. Nanti tengok, susah betul lah semayang ni macam. Jadi kita takbir itu yang paling mustahab. Soli itu mazhab Syafi'i sunat dilaungkan kuat supaya isbat dalam hati. Soleh pada insya-Allah. Tapi tengok cara orang kita angkat takbir, menyusahkan sampai ada yang pedap semayang pun ada. Sebab susah sangat. Saya pernah jumpa satu orang angkat takbir macam Ultraman tuan-tuan. Allah. Cancel pula tu. Astagfirullahaladzim. Tak masuk. Ada yang macam tanduk kerbau pun ada. Barangkali dia orang Minangkabau katnya. Allah. Macam-macam passion lah. Ada satu makmum dekat Jerantut. Dia memang dia pakcik tu rajin datang solat. Tapi Qadi Jerantut terpaksa buat arahan pada security, kalau pakcik ni datang solat, tahan dia dulu. Dah rakaat akhir baru suruh dia solat. Semua orang ingat dulu zalim. Rupanya tak. Pakcik ni dia ada masalah syak yang sangat teruk. Dia tak yakin. Dia angkat takbir 7-8 kali. Daripada berdiri sampai terduduk. Allah. Imam duduk depan dah macam ni. Pakcik dia orang baik, tapi dia penyakit was-was teruk sangat. Kenapa orang Melayu jadi teruk? Kadang saya tanya, pakcik apa angkat takbir teruk sangat? Allah, macam menurun jin apa semua ni. Dia kata, jangan Ustaz nak tangkap niat. Kata, apa nak main tangkap-tangkap? Dia ada buat salah ke mau tangkap-tangkap?
Sebab dulu punya cara memang kita diajar tangkap niat. Tapi orang kita bukannya tangkap niat, dia menterjemahkan niat tu tadi. Itu yang jadi payah. Mulut cakap Arab, hati cakap Melayu, kan jadi susah. Saja aku semayang isyak 4 rakaat kerana Allah. Dah sampai pula tangan semula lah. Saja aku, dia nak ngam-ngam kan, apa benda dah jadi susah. Kalau dia belajar Islam yang sebenar, ada susah itu? Tak ada. Imam Syafi'i ajar qasad, ta'arud, ta'yin. Kau angkat takbir, tentukan kau semayang apa. Semayang zuhur, okey. Tunai ke hutang? Tunai. Makmum ke imam? Makmum, cukup. Tak payah ta'yin, terlampau detail. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat lah. Tuhan tahulah zuhur 4 rakaat, mana ada 40. Apa nak diulang-ulang perkataan yang boleh kita faham? Qasad, ta'arud, ta'yin. Oh, tak boleh ustaz, mesti mau detail. Kalau nak detail, baik minta nombor kad pengenalan imam terus. Saja aku jadi makmum kepada imam, namanya Asyik Amir, nama kad pengenalan pengajiannya di Al-Azhar University. Detail betul. Mana ada. Jadi kenapa agama jadi susah? Kerana kita tidak ada ilmu. Agama kita agama paling senang. Tuan-tuan, ibadat agama lain kadang-kadang lebih complicated daripada kita. Tidak perlulah saya sebut apa contohnya. Kadang-kadang sampai mencederakan diri, sampai menyusahkan diri, sampai ritual mereka mengerikan. Ajaran Islam mana ada? Simple. Yang buat susah kita. Itu yang jadi masalah. Orang kita ni bab ilmu semayang, dia memang ada sikit masalah. Dia banyak meniru orang. Dia pergi haji 40 hari, dia balik Singapura, dia buat amalan pelik-pelik. Dia duduk sana, dia tengok Arab semayang kan. Dia pun jadi bila balik Singapura nanti, asyhadu an la ilaha illallah. Oh, dia goyang macam ni. Dia kata, pagi Abdul goyang, cari signal. Ni hujan-hujan ni tak dapat lain lah. Gila. Kadang dia tanya, Abdul goyang-goyang pagi. Oh ni saya tengok Arab buat. Lepas tu bila saya tanya, dia pun kata, asal ustaz batal ke semayang? Bukan soal batal tak batal. Memang ada mazhab yang benarkan. Pasti tahu ke mazhab mana? Saya tak tahu, saya tengok orang goyang, saya goyang lah. Ini masalah. Ini masalah. Kalau tuan-tuan nak goyang, silakanlah goyang. Tapi goyang yang macam mana? Ada orang goyang macam ni, ada orang goyang macam ni. Mana satu, ada yang buat putaran pun ada. Jadi mana satu? Ini memerlukan ngaji, buka kitab, belajar, baru kita mudah nak semayang. Ini bab-bab semayang lain kali lah kita ceritakan, jadi panjang pula ceramah kita ini. Yang penting ibadah tidak ada yang susah. Apa lagi? Puasa. Siapa bilang puasa susah? Puasa ni amalan paling senang. Apa yang senang? Amalan puasa ialah amalan tidak melakukan apa-apa pun. Kan senang? Puasa ni ialah tak buat apa-apa pun. Diam je, tak ada apa-apa. Daripada pagi sampai malam, sampai maghrib, diam je. Diam tak makan. Susah ke? Lainlah kita Ramadan ni Tuhan wajibkan makan setiap 5 minit. Setiap 5 minit kau mesti makan. Mula murtabak, lepas tu telur ayam kampung, lepas tu epok-epok, lepas tu kau makan, kenyang habis. Tak, suruh tak makan je. Kau diam je, apa masalah? Kemudian puasa pula dalam setahun hanya sebulan. Bagi orang perempuan tak pernah komplain. Tak pernah komplain. So apa nak komplain? Awak komplain pun tak pernah nak komplain. Tak perlu komplain. Kita orang lelaki dalam setahun ada sebulan. Sebulan itu bersamaan 4 minggu. 4 minggu baru 30 hari. 30 hari baru 720 jam. 720 jam baru bersamaan 43,200 minit. Apa masalahnya? Oh, lama sangatlah puasa ustaz. Duduk Australia. Australia pendek je puasa. Jadi sahur pukul 5, berbuka pukul 4.30. Dah boleh berbuka dah. Tahun ni lah, tahun depan, tahun dan seterusnya Eropah pula lah dia bergilir-gilir. Kita punya penggiliran itu ya. Jadi tidak susah. Dan puasa tak mampu, tak payah puasa. Islam pula satu yang mudah, kata ulama. Apa juga amalan kalau kau tak mampu, tak berdosa. Contoh malam ni, ada yang tak pernah pergi haji. Adakah sepanjang masa tuan-tuan berdosa je sebab tak pergi haji? Bangun tidur dapat dosa. Dosa setiap 5 minit berdosa. Dosa. Kenapa dapat dosa? Sebab tak pergi haji. Adakah begitu Islam? Tidak. Dia tanya kenapa tak pergi haji? Duit tak ada. Okey, tak mampulah tu. Duit ada, anak ramai, hutang banyak, ni ada nak buat rumah lagi apa semua, banyak sibuk lah ustaz. Okey, tak mampu, tak dibenarkan tidak pergi, tak mampu.
Apa lagi? Puasa. Siapa yang tak mampu puasa, dibenarkan tidak puasa. Ibu hamil yang risau kandungan, dibenarkan tak puasa. Siapa lagi? Orang yang tidak berpuasa kerana menyusukan baby, dia takut anak dia tak cukup susu, dibenarkan tak puasa. Orang tua, dipanggil istilah fiqh tua renta. Dia beza tua renta dengan tua bangka, dia lain tu. Tua renta ni tua nyanyuk. Dia dah tak ingat apa yang berlaku, umur dah 80-90. Dibenarkan tidak puasa. Mereka bukan saja dibenarkan tidak berpuasa, bahkan boleh bayar fidyah saja tanpa ganti. Orang yang terlampau tua dan uzur, mereka dibenarkan tidak berpuasa dan sehari dia kena bayar fidyah. Saya tak pasti Muiz letakkan berapa, tapi kalau di Pahang, sehari 6 ounce beras. Dia boleh bayar lamsam 1 bulan 18 kilogram beras. Tak jadi masalah. Di sini tuan-tuan kena rujuk dengan Muiz berapa kadar fidyah dia untuk, sebab dia beza-beza. Setiap negara dan setiap negeri dia ada kaedah-kaedah. Zakat dan haji bagi yang mampu. Begitu juga dalam bab apa lagi? Bab bisnes. Islam paling orang suka sekali bisnes. Sebab dia ada keadilan, dia ada kasih sayang dan juga dia ada saling menguntungkan. Perniagaan Islam dia tak akan menguntungkan satu pihak saja. Siapa yang tak suka Islam? Dan siapa malam ini boleh declare Islam ini susah? Sebab itu, sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita malam ini, marilah kita sebagai orang Islam percaya bahawa agama kita agama yang paling simple dan easy, paling mudah. Yang mempersulit bukannya syarak kita yang menyusahkan agama. Ingatlah, permudahkanlah, jangan mempersulit. Peganglah prinsip hidup kita ni dari segi hukum hakam, jangan mengorek-ngorek benda yang tidak dijelaskan. Nabi menyebut, innallaha azza wa jalla farada faraidah wa fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu hukum-hukum yang diwajibkan, maka jangan kamu sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah letakkan garis sempadan, jangan kamu langkau sempadan itu. Nabi sebut wa harrama asya' fala tantahikuha. Allah haramkan sesuatu perkara, jangan kamu menanya Tuhan kenapa dia haramkan. Dan Allah Ta'ala disebut wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Dan Nabi sebut Allah Ta'ala diamkan setengah perkara supaya menjadi rahmat kepada kamu, dan bukanlah itu bermakna Tuhan itu lupa, tetapi Tuhan nak kamu ini rahmat. Fala tabhasu anha, jangan mengorek-ngorek. Jadi tuan-tuan, berhentilah perangai mengorek-ngorek ini. Kalau rasa benda itu Muiz kata halal, halal lah. Apa nak dikorek-korek lagi? Korek gali lagi, cek. Tak perlu. Kita apa yang jelas, jelas. Apa yang tak jelas, tinggalkan. Jangan dikorek-korek. Kalau di Malaysia, bagi contoh, kadang keluar fatwa-fatwa. Follow sajalah. Oh, ada kata, oh ni tak betul, fatwa ni silap lah, patutnya kena haram, bukan harus. Apa benda? La ilaha illallah. Oh, ini kalau kita ceramah pakai mikrofon hitam ni haram, mikrofon biru tak apa, sebab menurut kaedah mana? Itu dia mengorek-ngorek hukum, dia panggil. Oh, dicari-carilah kitab mikrofon, mana ada? Dia kata minum mineral ni mesti botol ni kalau kecil ni tak sah, sebab berdasarkan kitab apa? Ada kitab menyebut botol mesti besar. La ilaha illallah. Itu mengorek-ngorek hukum namanya. Tak perlu. Tak payah bincang apa hukum minum mineral pakai botol pendek. Tak payah bincang lah, ini semua tak ada faedah di dalam agama kita. Sebab itu buat akhirnya, marilah kita syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala sebab menjadikan kita ini semua sebagai orang yang alhamdulillah menganut ajaran yang paling mudah sekali dalam dunia ini. Alhamdulillah. Buat akhirnya, saya mendoakan agar majlis kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita menutup perbincangan kita, marilah sama-sama kita memanjatkan tangan berdoa kehadirat Ilahi. Mudah-mudahan Allah Taala menurunkan rahmatnya kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tina al yakin. Ya Allah, bukakanlah hati kami dalam menuntut ilmu, berikanlah kepada kami keikhlasan dalam mencarinya dan kekuatan dalam mengamalkannya dan berupaya pula menyebarkannya sehinggalah datang kepada kami keyakinan yang sungguh-sungguh. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami, luaskanlah rezeki dan berkatilah pemberianmu kepada kami. Wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Jadilah kami dicintai dalam hati hamba-hambamu dan jadikanlah kami mulia di mata mereka. Wa ja'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Jadikanlah kami terkemuka dan masyhur di dunia dan akhirat. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang dekat kepadamu. Ya katsiran nawal, wahai yang maha memberi. Ya hasanal fi'al, wahai yang maha hebat. Ya qa'iman bila zawal, wahai yang kekuasaannya tiada kesudahan. Ya mubdi'an bila misal, wahai pencipta yang tiada tandingan. Falakal hamdu wal minnatu wasyaraf ala kulli hal. Untukmu lah segala puji-pujian, kebaikan dan kemuliaan dalam setiap suasana dan keadaan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi sampaian yang berakhir. Mudah-mudahan menjadi panduan kita masa kehidupan kita ini. InsyaAllah kita menjadi orang Islam yang Ustaz barangkali mudah segala ini. Jadi mudahkanlah, jangan memperhatikan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.